Hai, selamat datang kepada channel Bang Mal Review. Jangan lupa like, follow dan share channel Bang Mal Review. So, Bang Mal baru saja siap mandi, baru settle. Sekarang ni Bang Mal tengah prepare. Bang Mal nak charge Bang punya power bank ni semua ni. So, inilah dua power bank yang Bang Mal akan pakai untuk guna nak buat konten kat luar. Biasa ni lah penyelamat Bang Mal untuk nak charge Bang punya handphone, device semua pakai benda ni lah. Sebelum ni kan, Bang Mal pakai wayar macam gini nak charge Bang punya power bank tu. Guys, sumpah lama gila nak charge aku punya power bank pakai wayar macam gini. Last kali Bang Mal nampak iklan siapa tak lalu, dia suruh pakai wayar macam gini. Ha ni, daripada Trenio ni. So, Bang Mal pun tuber lah. So far not bad lah juga dia charge ni dah 100%. Tinggal yang ni je. Abang nak charge yang ni. Ada lagi 65%. So abang nak bagi fully charge. Cocok dekat sini. Tapi wayar ni bagus tau. Dia ada auto cut off. Jadi kalau kata kau punya device tu dah fully charge, dia akan terus cut dia punya power. So tak adalah korang punya device tu nanti overburst tau. Kalau tak rosak device korang punya power bateri nanti. So yang ni kita nak charge. Yang ni dah pun fully charge. So wayar yang ni abang campak ke laut. Gila kau lama nak charge aku punya power bank pakai wayar kecil tu. Pakai wayar ni lincah kadut. Lepas ni senang lah aku nak pergi buat konten kat luar. Nak charge pun senang. Apa nama brand ni tah? Trenio. Okey lah, not bad lah. Fast charging. Mantap. Okay guys, jangan lupa follow Bang Mal.